Saya Nur Nadirah binti Ahmad Faizal selaku pengarah pelancongan Koperasi Sekolah SMK Permatang Tok Jaya berbesar hati kerana diberi ruang dan peluang untuk menyampaikan ucapan alu-aluan pada malam ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sesungguhnya saya dan rakan-rakan berasa bertuah kerana terpilih dalam program pelancongan Koperasi Sekolah SMK Permatang Tok Jaya. Dalam program ini, kami berpeluang untuk belajar dan memperoleh beberapa keunikan, antaranya kemahiran komunikasi, kebolehan merancang sesuatu program dari peringkat awal hingga peringkat pelaksanaan. Dalam mengendalikan program ini, kami dapat berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat, dari kalangan pentadbir sekolah, guru-guru, rakan sebaya. Ini sedikit sebanyak mampu memberi pengalaman dan pengetahuan yang luas kepada kami untuk menjayakan program selaras dengan falsafah pendidikan negara, iaitu melahirkan modal insan cemerlang. Untuk makluman semua, kami merupakan kumpulan kedua program pelancongan Koperasi Sekolah SMK Permatang Tok Jaya yang ditubuhkan sejak 2018. Dan program ini merupakan program yang kedua bagi sesi 2022. Walaupun kami masih baru, kami telah belajar banyak perkara. Pengalaman ini telah menjadikan kami pelajar yang lebih baik dalam aspek akademik, sasiah dan kokurikulum. Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada pengetua, guru-guru pembimbing PKS, ibu bapa dan juga pihak angkasa atas bimbingan dan tunjuk ajar sepanjang saya dan rakan-rakan melaksanakan program ini dengan jayanya. Para hadirin sekalian, seperti yang anda sedia maklum, kami memilih P.Ramlee sebagai tokoh bagi fokus subjek kami. Mengapakah P.Ramlee sedangkan terdapat banyak lagi tokoh-tokoh yang hebat di Pulau Pinang? P.Ramlee dipilih kerana beliau terkenal dengan jasanya dalam bidang seni kebudayaan. Tidak dinafikan, seni kebudayaan memainkan peranan penting dalam mendidik masyarakat. Sebagai contoh, melalui lakonan Allahyarham dapat menyampaikan kesan positif kepada kita. Tambahan pula, P.Ramlee dikenali dalam kalangan masyarakat antarabangsa. Untuk pengetahuan semua, SMK Permatang Tok Jaya merupakan sekolah kluster yang kebitaraannya dalam bidang kebudayaan. Pemilihan beliau diharap dapat memberi impak yang positif dalam mendidik pelajar SMK Permatang Tok Jaya khasnya. Besar harapan saya agar rakan-rakan yang terlibat dalam kursus ini akan memanfaatkan segala pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh sepanjang kursus ini dijalankan. Semoga ia akan menjadi pencetus kepada penubuhan pelancongan koperasi sekolah di sekolah anda. Terlebih dahulu saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada barisan guru SMK Permatang Tok Jaya selaku guru pembimbing serta pelajar, hos dan tamu yang berjaya hadir pada malam ini. Untuk makluman anak-anak semua, program PKS ini merupakan salah satu platform perkongsian pengalaman secara langsung yang berkonsepkan hos dan tamu, dan tahun ini kami merasakan sangat-sangat bertuah kerana telah dipilih menjadi tuan rumah untuk projek lawatan pelancongan koperasi sekolah peringkat negeri Pulau Pinang tahun 2022. Untuk makluman para tetamu, pelancongan koperasi sekolah untuk sekolah Permatang Tok Jaya sebenarnya telah ditubuhkan pada tahun 2018 dengan seramai 40 pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus hos pelancongan koperasi sekolah anjuran pihak angkasa. Jadi berdasarkan program kursus bimbingan angkasa ini, maka pihak Koperasi Sekolah Menengah Permatang Tok Jaya telah berusaha meneroka bidang pelancongan ini secara bersepadu dengan menggerakkan tenaga hos pelajar selaku jawatan kuasa dalam program ini. Jadi tahniah dan syabas sebenarnya diucapkan kepada anak-anak pelajar SMK Permatang Tok Jaya yang berjaya menganjurkan program ini.
Okey, seterusnya pelancongan koperasi sekolah juga telah berjaya membentuk kemenjadian murid dalam mendidik pelajar agar lebih berdikari dan bijak menyesuaikan diri dalam persekitaran yang berbeza selari dengan matlamat transformasi sekolah iaitu TS25 yang berhasrat untuk meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan seperti yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jadi saya mengharapkan semoga program yang seumpama ini akan dikekalkan oleh pihak angkasa untuk membolehkan sekolah melahirkan anak-anak yang berkualiti yang dapat mendapat peluang yang terbaik untuk masa depan mereka, seterusnya mendapat pengalaman yang sangat bermakna, seterusnya mereka dapat mengadaptasi dalam dunia pekerjaan masa akan datang nanti. Okey, dan di kesempatan ini saya sangat-sangat berbesar hati untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Kamarudin bin Haji Ismail, anggota Lembaga Angkasa Merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Bahagian Sekolah yang tak jemu-jemu memberi sokongan kepada pihak sekolah sejak dari dahulu lagi untuk memastikan kemenjadian PKS SMK Permatang Tok Jaya. Jadi tepukan yang gemuruh untuk Yang Berbahagia Datuk. Sebenarnya kekuatan dan sokongan inilah yang kami harapkan agar dapat bersama-sama membangunkan koperasi sekolah-sekolah lain juga, dan kami mengharapkan koperasi daripada sekolah-sekolah yang ada di Pulau Pinang ini juga dapat dapat melebarkan sayap masing-masing dan seterusnya dapat menjayakan koperasi pelancongan sekolah masing-masing. Jadi akhir kata daripada saya, semoga tamu dari sekolah-sekolah di Pulau Pinang yang menjadi tamu kita pada hari ini akan berpuas hati dengan pakej yang telah kami sediakan, iaitu selama 3 hari 2 malam. Okay? Dan kami mengharapkan anak-anak murid dapat menimba pengalaman yang terbaik di sini dan dapat mengaplikasikan program PKS di sekolah masing-masing apabila kembali ke sekolah nanti. Tetapi apa juga yang nak saya tekankan di sini ialah program pelancongan koperasi sekolah ini adalah satu program yang diilhamkan oleh Pak Engku Aziz, Profesor Diraja Engku Aziz. Kenal tak? Kenal tak Profesor Diraja Engku Aziz? Kenal kan? Iaitu salah seorang daripada cendekiawan, yang mana beliau adalah merupakan naib kansellor di Universiti Melaya dulu, dan juga pengasas tabung haji dan juga angkasa. Beliaulah yang bercetuskan mengenai program PKS ini, yang mana program ini ianya berasaskan kepada hos dan tamu. Hos bagi Pulau Pinang kali ini adalah daripada Sekolah Permatang Tok Jaya lah. Tamu-tamunya saya difahamkan ada lebih kurang 5 sekolah. SMK Macang Bubuk, Koperasi SMK Datuk Kailan, Koperasi SMK Bandar Baru Perda, Koperasi SMK Bukit Gambir Pulau Pinang, Koperasi SMK Teluk Bahang. Jadi 5 sekolah. Ini adalah merupakan iaitu tamu, tamu tu mana tadi datang kemari, dan hostnya ialah SMK Permatang Tok Jaya. Apa tujuannya sebenarnya, anak-anak? Kita adakan program PKS ini, kena ada sebab. Sebabnya adalah tidak lain tidak bukan ialah untuk kita mengenali antara satu dengan lain. Kalau dalam aspek sekarang ini di Pulau Pinang, tamu-tamunya adalah daripada sekolah-sekolah di Pulau Pinang. Tetapi apabila kita buat nanti, kita buka program ini di peringkat kebangsaan, tamu-tamu ini adalah daripada sekolah-sekolah daripada negeri lain.
Mungkin di Pulau Pinang tamunya datang daripada Johor, ya, daripada Kelantan, daripada Terengganu, ya, Kuala Lumpur, datang ke SMK Permatang Tuk Jaya ini. Jadi di sinilah, ya, anak-anak menjual package. Package ni maknanya tadi jual 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam dan sebagainya tadi. Jadi package ini ialah unik sebab pelajar-pelajar dia tidak tinggal di hotel. Ya. Saya tak tahulah pelajar-pelajar dekat sini Wan, dia orang tinggal kat mana? Asrama. Dia tinggal di asrama. Ya. Kalau seandainya pelancongan yang biasa datang ke Pulau Pinang, dia orang kan duduk di Batu Peringgi, hotel 4 bintang, 5 bintang. Ya, tak ada apalah pun. Tetapi kalau PKS ini kita akan tinggal di asrama sekolah, ya, yang mana nanti program-program yang berasaskan kebudayaan Pulau Pinang. Tokoh subjek kita adalah Allahyarham P. Ramlee. Ya, saya kurang pasti sama ada pergi melawat tak ke rumah dia. Ada pergi melawat ke rumah dia. Ya, jadi kita belajar tentang tokoh P. Ramlee. Kita belajar tentang kebudayaan Pulau Pinang. Ya, Pulau Pinang sudah semestinya lah, ya, dengan dia punya boria dia, ya, mana boleh tak ada boria di Pulau Pinang, ya. Jadi inilah budaya-budaya yang kita perkenalkan kepada kita punya tamu. Jadi anak-anak semua, kerana kita mengharapkan bukan saja tetamu daripada dalam negeri, mungkin satu hari nanti, ya, kita akan bawa tetamu yang datang daripada luar negeri. Ya, dah ada dah, ya, pelajar-pelajar daripada luar negeri seperti Jepun, Korea yang datang ke Malaysia. Sebab kebanyakan daripada pelancong-pelancong ini, dia datang, ya, ke Malaysia ini, dia bukan nak duduk di hotel. Dia nak tengok kita punya keindahan pantai kita, dia nak tengok kebudayaan kita. Ya, jadi inilah, ya, yang kita ambil peluang, dan Angkasa memberikan tunjuk ajar kepada host yang akan menjalankan program ini. Ya, jadi saya tak ingin mengucap lebih panjang lagi. Sebab apa? Sebab selepas ini saya akan bergegas balik ke Kuala Lumpur. Saya tak tahulah apa sampai ke Kuala Lumpur, sebab besok ada mesyuarat agung koperasi, ya, di Melaka. Ya, saya kena hadir. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ya, tahniah, ya, kepada sekolah ini dan juga 5 sekolah yang menjadi tamu tadi, ya. Jadi diharapkan anak-anak semua akan dapat bawa balik ke sekolah masing-masing pengalaman, ya, daripada SMK Permatang Tuk Jaya ini, supaya satu hari nanti sekolah anak-anak juga akan menjadi host, ya, bagi program ini. InsyaAllah pada bulan 12 atau bulan 1, saya tak tahulah, ya, kita akan bulan 1, kita akan adakan program kebangsaan, iaitu anugerah koperasi sekolah, ya, dan juga anugerah bagi pelancongan koperasi sekolah. Jadi semua yang dibuat pada hari ini kita akan buat penilaian. Jadi mana sekolah yang berjaya, ya, di peringkat kebangsaan nanti, kita akan nobatkan, ya, bagi PKS kebangsaan dan juga AAKS kebangsaan, yang mana kita akan anugerahkan 5 bintang dan juga 6 bintang, ya. Jadi insyaAllah pada bulan Januari lah, ya. Jadi kita berharap, kita berdoa program ini akan berjalan seterusnya, ya, dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan, ya, program pelancongan koperasi sekolah. Terima kasih. Setiap sekolah untuk tampil ke atas pentas bagi mengambil sijil. Dipersilakan SMK Datuk Kailan. SMK Bandar Baru Perda. SMK Bukit Gambir.
SMK Teluk Bahang. Dan SMK Macang Bubuk. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Haji Kamarudin bin Haji Ismail untuk menyampaikan sijil penghargaan dan penyertaan kepada Pengetua SMK Permatang Tok Jaya, Puan Hajah Atikah binti Muhammad Arifin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Seterusnya, dipersilakan Puan Hajah Atikah binti Muhammad Arifin untuk menyampaikan cenderahati sebagai tanda kenang-kenangan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Kamarudin bin Haji Ismail. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Kamarudin bin Haji Ismail di atas penyampaian tersebut.